Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di segmen testimoni penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Jadi, objektif saya pada hari ini adalah ingin menemu bual beberapa penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, sama ada mereka selesa atau tidak tinggal di sini atau sebaliknya. Mari kita lihat. Baiklah, jadi sekarang kita sedang mencari seorang testimoni penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman untuk ditemu bual hari ini. Mari. Kita dah jumpa seorang penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Baiklah, Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam Man. Kenapa ni Man? Okay, baik. Tiba-tiba je kat sini. Saya nak tanya beberapa soalan tentang Kolej Kediaman kita ni. Tentang Kolej Kediaman. Ya betul. Yang pertama, apa yang saudara rasa seronok apabila tinggal di kolej ni? Saya rasa paling seronok bab makanan. Sebab lagi-lagi dekat dekat orang kata kafe lawang, betul. Murah pun murah. Walaupun menu sama je, saya ulang, ayam goreng, nasi putih, lepas tu tambah kuah sikit, tapi alhamdulillah kenyang. Lagi satu dekat dengan kedai-kedai makan yang sedap, Tok Keramat, boleh jalan kaki je. Lepas tu dekat dengan mall-mall. So senang lah nak beli barang, nak claim Maisara kan. Maisara bukan Mai Kasih. Mai Kasih. Okey, baiklah saudara telah ambil perspektif makanan. Baik, soalan kedua saya adalah apa keistimewaan saudara duduk di Kolej Kediaman ni? Bagi saya benda paling yang saya feel kat sini macam ukhuwah dia terjaga Sebab setiap hari Selasa kita ada buat usrah. Okey, contoh macam saya ketua bersama tu Habib kan. So dia banyak tolong saya. Dia explain saya tentang macam mana nak mendalami agama ni dengan lebih baik. Lepas tu kita pun ada wajib pergi subuh. And bila kita pergi subuh, diwajibkan, bukan saja-saja datang, dia pun bagi juga nasi lemak free. So setiap pagi tu jimat sikit lah duit kan. Jadi itulah keistimewaan duduk di Kolej Kediaman. Ya betul. Ya betul. Okey, baiklah saudara. Jadi ada apa-apa lagi? Saya rasa untuk semua, jumpa anda semua di hari terbuka Kokek. Bye. Baiklah, mari kita teruskan mencari penghuni kedua Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman untuk ditemu bual. Ayuh. Kita pergi pantry. Hello there. Kita jumpa penghuni yang kedua Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara sihat? Sihat alhamdulillah. Okey. Jadi apa keistimewaan saudara tinggal di Kolej Kediaman ni? Keistimewaan. Ya. Jadi saya sebagai PPSMP, keistimewaan yang ada kat Kokek ni adalah mesin air panas ni, dan juga ni kita ada mesin ais. Sebab ni memudahkan saya lah untuk nak buat ayak ke apa. Okey, jadi soalan yang kedua, apa yang saudara rasa seronok apabila tinggal di kolej? Seronok lah. Jadi keseronokan saya tinggal kat kolej ni adalah bila saya boleh bergaul dengan ramai rakan-rakan baru di kolej ni. Sebab kita tinggal secara berjiran ya. So saya dapat kenal ramai kawan-kawan baru dan sebagainya lah. Jadi saudara dapat memperbesarkan lagi lah kenalan saudara? Ya. Okey, jadi ada pesanan tak untuk penonton? Kepada penonton, jumpa kita pada hari terbuka Kokek. Okey, bye. Okay guys, mari kita teruskan misi kita mencari testimoni penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Kita nampak lagi seorang penghuni Kolej Kediaman Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Mari kita tanya balik. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Saudara tinggal di Kokek betul? Betul. Okey, jadi saya nak tanya apa yang saudara rasa seronok saat tinggal dekat Kokek? Okey, benda yang saya rasa seronok tinggal di Kokek adalah saya banyak berjumpa dengan ramai kawan daripada berbeza negeri. Dan selain itu, Kokek ini juga mempunyai pelbagai kelebihan seperti kemudahan parking dan vending machine.
Vending machine tu ada berapa dekat Kolej Kediaman? Ada kalau di blok lelaki ada dekat hadapan tu ada satu, dan dekat belakang ada satu, dekat depan L1 ada satu. Oh, okey, baik saudara. Bagaimana pula dengan keistimewaan kolej ini sendiri? Okey, keistimewaan yang ada pada kolej ini, pada pendapat saya, kolej ini menyediakan kemudahan mesin basuh. Jadi tak payahlah saya keluar untuk ke dobi, dan kolej ini juga menyediakan kemudahan parking yang banyak, dan selain itu fasiliti dan prasarana sukan yang banyak dan menyeronokkan. Saya rasa cukup untuk semua pelajar IPDA happy dan melibatkan diri dalam bidang sukan. Okey, baiklah. Jadi ada tak pesanan kepada penonton kita semua? Okey, pesanan saya adalah jumpa anda pada hari terbuka Koket.